Okey. Dia macam ni je. Aku pun tak faham pasal apa yang korang benak sangat. Bodoh sangat, sawan, meroyan, mengamuk. Kenapa? Sebab, misi Gaza. Jadi tak boleh lah nak cakap apa-apa. Kena taksub, jilat, tunduk, bodohkan diri je lah. Beza orang berakal ni. Dia tengok satu benda, dia dengar satu benda, dia boleh fikir tau. Ada bukti ke dia orang wayang? Aku bukannya pengarah filem tu. Kan? Tak payah bukti. Fakta tu adalah bukti. Logik tu adalah bukti. Jelas. Faham tak? Engkau, kalau dah pergi satu tempat, engkau tiba-tiba pergi order nasi, ayam, kari, sayur. Kau pun makan. Tiba-tiba orang datang duduk depan meja kau, dia tanya kat kau, apa bukti kau makan nasi, ayam dan sayur? Dia duduk depan kau ni. Kau nak buktikan macam mana? Bukti dia ni, menatang yang kau tengok ni lah. Apa yang bodoh sangat? Engkau hari ni pakai baju, baju polo macam aku ni lah. Warna ni. Selai baju ni pun dekat 200. Apa bukti cepat kau pakai baju polo? Ni lah bukti dia, bodoh weh. Faham tak? Sama juga Flotilla tu. Kenapa aku tetap mengatakan dia adalah wayang? Kau tahu pasal apa? Misi dia adalah misi bantuan ke Gaza. Faham? Persoalan dia kat sini, dia dah tahu kat depan tu Israel akan tangkap dia, dah rampas kapal, tahan dia apa semua. Kenapa dia pergi juga? Seolah-olah macam dia memang dalam skrip, dia memang kita perlu pergi kat Israel untuk ditangkap, dan Israel pun dah bagi tahu dah. Tak apa, korang jangan risau, ni tangkap ni semua, lepas tu tak dan 2-3 hari kau akan dibebaskan sebab kami nak angkat seseorang kat negara kau tu untuk jadi hero. Skrip dia macam tu lah. Ada orang nak jadi hero kat sini. So skrip ni semua dia susun. Takkanlah jebat kita kat Malaysia ada siapa yang boleh susun skrip-skrip macam ni. Kan? Siapa orang kat Malaysia ni yang baik dengan Israel? Alah, macam korang tak tahu. Siapa yang baruah Israel tu dia. Sebab kenapa misi pertama tak bercakap tentang hentikan atas faktor keselamatan? Kenapa wave kedua pula boleh cakap macam ni? Hentikan? Tak payah hentikan lah, teruskan je lah. Panggil Israel tangkap, rampas kapal kau. Lepas tu buat show. Saya dizalimi lah, saya disodrek lah, saya disuntut punggung lah, semua cerita lah. Kan? Lepas tu balik kat negara ni nanti, bolehlah Allahu Akbar, kami telah berjaya berjuang. Berjaya apa ni? Kan? Misi gagal, kapal kena rampas, orangnya kena tangkap. Tu balik sini, kamilah pejuang, kamilah hero. Alasan kami buat macam tu semua bukan lakonan. Kami buat tu semua sebab kami nak memperdaya Israel ni. Dia tak tahu misi kami sebenarnya nak tunjuk pada dunia Eropah yang mana Israel ni kejam. Kepala bapak, Israel tu dia kejam baru semalam ke? Eropah tak tahu ke dia kejam? Eropah dengan negara dia mana lebih, dengan Malaysia dengan Palestin, mana lebih dekat? Dekat lagi Eropah tu dengan dia. Kalau kau yang jauh ni pun boleh tahu kata Israel tu kejam terhadap Palestin, masa kan Eropah tak tahu? So, korang sebab tu aku cakap apa? Kalau kena tanya dengan aku, confirm korang tak boleh jawabnya. Korang berbelit lah, Rasulullah lah, ayat Quran lah apa semua. Korang manipulate, pusing sana pusing sini boleh lah. Aku tanya satu soalan, aku nak satu jawapan saja. Ada berani? Takkan berani melerik-lerik kan dia cerita, merepek-repek kan. Nak satu soalan, satu jawapan. Boleh jawab? Tak boleh Sebab tu aku confident. Ini misi Flotilla ni, apa misi dia yang sebenarnya? Janji dengan anak Palestin nak hantar bantuan, budak-budak tu tunggu tepi pantai apa semua. Sudahnya jadi lain. Itu misi bunuh diri, bukan misi pergi berjuang nak mati syahid. Itu bunuh diri. Kau tahu dah kat depan tu nak kena tangkap, pergi serah diri. Ini wayang. Jadi apa yang dia orang buat ni untuk apa? Untuk QR code. Suruh korang yang bodoh-bodoh ni pergi scan. Okey, tak puas hati, kasih bakar lah. Jebat tetap jebatnya. Tahu?
Itu hari boleh lah orang terkejut. Sekarang dah ramai orang dah faham dah apa aku cakap. Yang tinggal bodoh-bodoh ni segelintir je. Pergilah angkat. Misi yang gagal, hero. Bodohnya. Mana ada dalam sejarah misi gagal dianggap hero? Tapi tak apalah. Nak buat macam mana kau rela diri kau orang dibodohkan? Pergilah buat kerja bodoh tu. Fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam.